Toyota Camry. Enjin dia 2.8 diesel, gear automatic. Sekarang harga paling special lah ni, 95,000 ni. Kalau harga biasa 150 ke atas. Sebab ni edisi yang bunk bed belakang ada katil 2 tingkatnya. Okey, nampak kan? Katil atas, katil bawah, bawah storage lagi. Boleh muat banyak barang ni, memang luas. Bawah ni pun ada storage lagi. Boleh letak kabel ke, hos air. Okay, kat dalam dia dah refurbish. Dah balut dia punya cushion. Meja baru. Okey, kat sini boleh makan untuk 4 orang duduk. Ataupun table ni turun, boleh jadi tempat tidur untuk 2 orang kat tengah. Kat belakang ni macam yang saya tunjuk tadi lah. Dia boleh muat 2 orang tidur sini. Budak sempit sikit. Untuk budak boleh masuk. Belakang toilet. Dan shower pun ada. Nampak? Okey. Lepas tu atas pemandu tu ada overcap bed untuk 2 orang lagi. Jadi ini total boleh muat 6 orang penumpang dan 6 orang muat untuk tidur. 6 orang. Peti ais dah tukar jenama Hisense. Okey, sini ada kabinet untuk letak barang-barang dapur kot atau storage. Induction cooker. Lepas tu sini ada sinki lagi. Jadi saya tengok memang cukup lengkap semua. Sebab aircon pun ada. Untuk harga 98,000 memang berbaloi lah. Isuzu Rodeo ada harga promosi tahun 1994. Gear manual, 4 wheel drive. Nak 4 wheel lock tayar depan. Okay. Ni di bahagian pemandu dia. Daripada belah pemandu ni pun boleh tembus ke belakang. Ada laluan tengah ni. Ataupun masuk ikut pintu belakang pun boleh. Okay, masuk sekali. Okay, bila masuk ni terus toilet. Lepas tu sinki. Dah tukar kepala pipe dia. Boleh extend. Okay, bahagian tengah ni kerusi untuk 3 orang, 4, 5. Tempat tidur atas ni boleh tidur 2 orang. Lepas tu yang belah bawah ni pun boleh tukar je katil. Macam ni. Okay, meja ni pun boleh turun. Jadinya penuh katil ni untuk 2 ke 3 orang dewasa. Aircon dah siap pasang. Tingkap cukup luas kiri kanan. Dekat katil atas pun ada kiri kanan juga. Siapa berminat dengan Isuzu Rodeo ni, harga promosi dia sekarang RM75,000 je.